Buruh nelayan dan juga petani, gaya hidup kini dah berubah. Amboi, kenapa kita nyanyi lagu Merdeka ni? Kenapa kita nyanyi lagu Merdeka ni? Sebab you tengok sekarang tarikh bulan berapa dah sekarang? Kita bulan 8, bulan Ogos. Bulan kemerdekaan. Yes. Ingat tak time dulu, time kita kecil-kecil dulu Kita paling excited kalau Merdeka ni. Bunga api, tak bunga api, pagi-pagi tu kita pergi tengok perarakan secara live. Yeah. Seronok. Masa tu seronok. Tapi Yeah. sekarang ni kita tak tahulah. Orang sekarang, diorang jenis yang suka pergi sambut hari kemerdekaan, tengok perarakan macam tu secara live, ataupun diorang lagi prefer rehat atau pergi bercuti. Boleh tahu juga. Kita nak tengok juga macam mana diorang punya sambutan kemerdekaan tu macam mana. So, jomlah kita itu tanya. abang tu tengah pakai baju Melayu tu. Siap pegang bendera tu. Huhui. Hai guys, hari ni saya bersama dengan abang siapa nama? Nama saya Rizal. Syahada. Intan. Akilah. Okey Akilah. Saya nak tanyalah untuk tahun ni kan. Ataupun sebelum-sebelum ni, awak selalu kalau celebrate Merdeka, memandangkan sekarang dah bulan 8 kan, awak selalu pergi bercuti ke ataupun awak tengok perarakan tu? Pergi tengok perarakan. Oh, okey. Memandangkan awak selalu pergilah. Selalu, okey. Sebabkan selalu kan, saya nak tanya, apa yang awak paling excited nak tengok bila pergi perarakan tu? Tengok kawat. Kawat? Dengan... Saya tahu Abang Bomba. Sebab itu target-target perempuan guys. Kita memang nak cuci mata Ana. Kalau saya setiap kali Setiap kali, okey pergi mana? saya suka tengok perarakan. Oh, okey kita nak tanyalah. Kalau pergi perarakan setiap kali tengok apa? Suka tengok apa? Apakah yang menarik di Suka tengok perarakan? orang punya kawat, abang bomba, abang polis. Nampak tak dia highlight? Kawat dan Abang Bomba guys. Abang Bomba tahun ni Akak Intan akan tengok Abang Bomba lagi. Abang bomba! Abang bomba! Abang bomba selamatkan saya! Selalu pergi dengan siapa kalau perarakan ni? Selalu pergi dengan kawan-kawan. Kawan-kawan. Pergi tengok dari malam tu stay sampai pagi ataupun pergi pagi tu? Pagi tu. Pagi tu Kita lah. lebih suka macam ronda-ronda daripada dalam kereta. Oh. Sebab kita boleh tengok yang jet udara, betul tak? Saya student lagi. Student lagi, okey. So saya macam saya tak pergi perarakan, tak pernah. Tak pernah Tak langsung. pernah sepanjang hidup. Kalau tengok bunga api tu malam-malam. Dari jauh. Oh, dari Dari jauh. jauh, dari Tapi rumah still lah. macam 4, 3, 2, 1 still tengok lah. Oh, alright. So most of the time memang awak just tengok bunga api tu sajalah. Ya, dari jauh je. Apakah plan Syuhada untuk tahun ni? Adakah still untuk tengok daripada jauh? Ataupun Syuhada rasa tahun ni nak pergi bercuti? Nak pergi jalan-jalan luar negeri ke, luar negara ke? Pak, okey, saya rasa tahun ni macam nak je perarakan kot. Ajak kawan lah. Sebab dah kena tanya kan, dalam kita pergi tengok lah tahun ni. Kan best tau. Kalau okey, benda yang paling special yang saya nampak dekat perarakan ni, awak tahu apa? Okay. Abang Bomba! Abang Bomba! Itu yang paling Tak, saya tak. Oh, tak Alright. Apa yang awak paling tunggu-tunggu kalau awak nak pergi perarakan tu? Apa yang paling awak nak tengok? Saya rasa mungkin sebab suasana je kot. Vibe Nak dapat dia rasa tu vibe. lah. Sebab dia setahun sekali je. Betul lah. Terus kita tak forever young. So, yeah. Nampak dia Kita macam je lah. mengata aku ni. Oh, tak. Sebenarnya untuk cuti kemerdekaan ni, saya dah ada plan dengan family saya, which is apa kita dia? nak visit Melaka. Tahu saya Melaka adalah bandar bersejarah, betul? Betul. So Yes. saya plan dengan family saya nak pergi ke Melaka, visit bandar bersejarah Melaka lah, Melaka City. Nampak tak Ada Rizal? Famosa. Ada yang Famosa dan tengok-tengok naik beca? Betul. Betul naik beca. Jadi untuk tahun ni saya plan untuk bercuti pula. Oh, iya ke? Ya betul. Pergi mana tu? Alamak. Tak plan lagi ke ataupun Untuk tahun ni saya tak plan lagi sebenarnya. tapi nak bercuti, nak berehat lah. Betul. Okey last, mungkin ada ucapan kemerdekaan yang Intan nak cakap untuk semua rakyat Malaysia? Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-69 untuk semua rakyat Malaysia. Selamat Hari Merdeka ke-69. Merdeka. Merdeka. Selamat Hari Merdeka yang ke-69. Selamat menyambut tahun kemerdekaan buat yang ke-69. Selamat Hari Merdeka yang ke-69. Yes, merdeka! Guys, dah macam-macam jawapan dah kita dengar. Ada yang kata nak pergi bercuti, ada juga yang kata first time ni nak pergi celebrate perarakan. Agaknya macam manalah kan, tak kisahlah.
Asalkan kita kena bangga jadi rakyat Malaysia guys. So sampai di sini je video kita kali ini. Sambil-sambil tu saya mewakili Era Avengers nak mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan buat rakyat Malaysia. So thank you for watching guys. Kita jumpa di next video. Bye-bye.